Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Nur Protoin binti Muhammad Hizan Kabal, berumur 15 tahun dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebahasaan Bandar Baru Serting. Kod sekolah saya NEA 6008. Pada hari ini, saya ingin membawa anda semua menyelami sebuah kisah yang penuh dengan dendam dan pengkhianatan. Tetapi jangan risau, novel ini juga penuh dengan pengajaran yang boleh kita pelajari. Novel fiksyen ini bertajuk Tewas, karya Mia Azwari dan mengandungi 484 halaman muka surat. Baiklah, pernahkah anda merasai perasaan rasa dikhianati oleh seseorang yang anda sayang sepenuh hati? Bagaimana pula jika orang yang anda percaya rupa-rupanya hanya ingin mempermainkan anda? Inilah yang dialami oleh watak utama di dalam novel ini, iaitu Tisha, yang terperangkap di antara dendam lama keluarga dan perasaan di hati. Siapa yang akan mengkhianati Tisha? Apa yang akan berlaku kepada Tisha? Adakah Tisha hanya akan berdiamkan diri ataupun membalas dendam? Mari saya kongsikan kisah menarik di dalam novel ini kepada anda. Novel Tewas ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Tisha yang dikhianati oleh lelaki yang paling dia percayai, Ungku Yazid. Dahulu, mereka pernah bercinta, tetapi semuanya berakhir apabila Ungku Yazid meninggalkan Tisha atas sebab dendam lama. Anda pasti tertanya-tanya, dendam apa yang saya maksudkan? Bertahun dahulu, ayah kepada Tisha, iaitu Datuk Talha, pernah berlaku zalim kepada keluarga Ungku Yazid sehingga menyebabkan keluarga Ungku Yazid terpaksa hidup di dalam kesusahan. Datuk Talha tidak tahu bahawa bakal menyantunya itu adalah anak kepada orang yang dia pernah khianati. Bapa kepada Ungku Yazid, iaitu Ungku Yusri, berasa sangat senang apabila dia dapat tahu yang dia dapat menipu Datuk Talha sesenang itu. Di sini kita boleh lihat yang Ungku Yusri sebenarnya seorang yang tinggi egonya dan penuh dengan dendam. Dia bukan sahaja menggunakan orang lain untuk kepentingannya, tetapi juga untuk mengalahkan dan sentiasa menang di dalam permainan emosinya. Beberapa tahun kemudian, takdir menemukan mereka semula. Kali ini, Tisha bukan lagi seorang wanita yang mudah untuk dipermainkan. Dia kembali dengan niat ingin membalas dendam kepada Ungku Yazid. Rasa menyesal mula menyelubungi hati Ungku Yazid. Dia memaksa Tisha untuk berkahwin dengannya atas sebab ingin meminta maaf. Tisha bersetuju dengan niat yang jahat. Dia mahu Ungku Yazid merasai sendiri kepedihan yang dia pernah alami. Namun, dalam permainan yang dia cipta sendiri, dia tidak sedar bahawa dia sendiri terperangkap antara dendam lama dan perasaan lama yang masih ada dalam hatinya. Setiap kali dia mahu menyakiti Ungku Yazid, pasti dia juga merasai kesakitan itu. Konflik semakin memuncak apabila rahsia demi rahsia terbongkar. Tisha menyadari bahawa bukan hanya Ungku Yazid bersalah, tetapi ada permainan takdir yang lebih besar di hadapannya. Dendam yang disangka akan membawa kepuasan, rupa-rupanya hanya membawa lebih banyak kesakitan. Pada akhirnya, Tisha sedar bahawa memaafkan lebih membebaskan daripada menyimpan dendam. Walaupun luka di hati masih belum sembuh, tetapi Tisha lebih memilih untuk memaafkan. Dia sedar bahawa terus hidup di dalam bayangan masa lalu hanya akan menambah kesakitan di dalam diri. Dengan melepaskan dendam, dia memberi peluang kepada dirinya untuk mencari kebahagiaan yang sebenar tanpa perlu terikat dengan kisah silam yang penuh duka. Moral yang paling ketara di dalam novel ini ialah dendam hanya membawa kesakitan. Seperti api yang digenggam sendiri, dendam hanya akan membakar hati kita. Tisha sedar bahawa dendam tidak akan membuatnya bahagia, malah ia akan hanya menambah kebakaran di hati. Tisha juga seorang yang tinggi kesabaran dan tenang menghadapi segalanya. Kesimpulannya, Tewas adalah sebuah novel yang penuh dengan emosi dan pengajaran hidup. Novel ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga kepercayaan, penghormatan terhadap diri sendiri dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Kita juga tidak boleh mudah percaya kepada orang lain. Tidak semua yang nampak baik di luar sebenarnya
baik juga di dalam. Pembaca yang berminat boleh mendapatkan novel tewas melalui laman web rasmi penerbit, platform e-dagang seperti Shopee dan Lazada atau di kedai buku seperti Popular. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar bicara buku saya pada hari ini. Sampai jumpa lagi.